Tahniah kepada semua penyimpan ASB. Saya sendiri juga merupakan penyimpan tegar ASB dan saya langsung tidak mengatakan ASB itu tidak bagus. Bagi saya, ASB adalah sangat baik dan sebenarnya kita sangat bertuah kerana di Malaysia, kerajaan menyediakan satu platform unit amanah yang stabil dan selamat untuk rakyat Malaysia. Kalau ditanya kepada saya, pilih ASB atau emas, jawapan saya mudah, saya pilih kedua-duanya. Kalau boleh pilih kedua-dua, kenapa kita perlu pilih satu sahaja kan? Cuma yang penting untuk kita faham, ASB ada kelebihannya dan emas juga ada kelebihannya. ASB sangat sesuai untuk simpanan jangka masa pendek, untuk parking duit tunai, untuk bayaran tahunan seperti road tax, insurans ataupun untuk keperluan dalam tempoh 1 ke 2 tahun. Emas pula sudah tentu untuk simpanan jangka masa panjang, untuk mengunci nilai hasil jerih payah kita bekerja dan untuk melindungi kuasa beli dalam tempoh yang lebih lama. Kesimpulannya, kedua-dua ini bagus. Yang tidak bagus hanyalah menyimpan tanpa ilmu. Dengan ilmu yang betul, kita tahu bila dan di mana dan untuk apa sesuatu simpanan itu digunakan. Nak alihkan sebahagian dividen ASB kepada simpanan emas, boleh klik link di profil saya untuk saya bantu bimbing tuan puan secara percuma.